Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita akan teruskan sesi video tajwid santai kita untuk minggu yang keempat. So, kita akan teruskan ayat 130 bahagian yang kedua. Bunyi ayatnya ialah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Okay, first kali. Walaqa. Okay, setiap huruf pastikan satu harakat. Pada waw tak kira baris, mesti kena muncung. Wala. Pada lam, kita gunakan tepi hujung lidah menyentuh pada gusi gigi atas. Walaqa. Pada qaf, okay? Qa. Qaf tak ada angin. Okay, jangan baca qa. Qa tak nak. Qa. Ketat bunyi qaf. Okay? Qa. Qa tak ada angin. Bunyi jahrun tak berangin. Walaqadis. Di satu harakat hamzah wasal tengah-tengah tu tak dibaca. Terus kita tebalkan pada huruf sad. Walaqa. Qa tebal, dal nipis. Dal kat mana makhraj? Dal. Da. Ujung lidah menyentuh pada belakang. Okey, gigi kacip bahagian atas. Da. Okey? Walaqadis. Di nipis, sad tebalkan. Dils. Sad ni huruf yang tebal terkepung suara. Apa nama dia? Isti'la yang irtibak. Isti'la apa dia? Isti'la terangkatnya pangkal lidah. Kalau irtibak terangkatnya bahagian tengah lidah. So, bila pangkal terangkat, bahagian tengah terangkat, so jadilah suara kita mengepung. Contoh ni pangkal. Kita bayangkan pangkal lidah, tengah lidah. So, bila dua-dua terangkat, jadi mengepung suara. Walaqadils. Dils. Po pun sama. Dia pangkal lidah terangkat, bahagian tengah lidah pun terangkat. Dilstofainahu. Pada fa, satu harakat dulu, kemudian dia mati sebelumnya baris atas, ada bacaan lin. Ingat lagi tak? Ada dua huruf lin, waw dan ya yang mati sebelumnya baris atas. So, pastikan pada ya lin, ada suara yang mengalir dan lembut. Tofaina, fai. Dia tak boleh sentak. Fai, nahu. Tak nak. Walaqadis tofainahu fi. Hu. Ha pula. Tonjol baik-baik dari pangkal kerongkong. Fit dunya. Pada fa. Fa pada bawah. Okay. So, pada fa ni satu harakat sahaja. Fi. Dia ada angin. Hams. Fi. Depan dia ada alif lam. Alif lam apa di sini? Tidak dibaca alif lamnya. Alif lam syamsiyah. Fi, fit. Terus masuk kepada dal saddu tu. Tekan suara pada dal saddu. Dal saddu ada apa? Ada sifat kita sebut syiddah. Tertahan dari segi aliran suara. Fit dunya. Fit. Tahan. Fit dunya. Nun jumpa ya. Di sini jangan idghamkan ibu-ibu. Ingat lagi di sini. Di sini adalah hukum izhar mutlak. Izhar mutlak ada 4 perkataan. Kalau ingat lagi. Antara perkataan dia ad-dunya, lagi qinwan, sinwan dan bunyan. Okey? Nun jumpa ya. Kat sini berlaku hukum izhar mutlak. Jangan idghamkan. Okey, nun jumpa ya jangan idgham. Sini izhar mutlak. Ada 4 perkataan yang saya sebut tadi. Fit dunya. Bukan dunya, tapi dunya. Ya, 2 harakat mad asli. Wa innahu. Pada waw. Muncung baik-baik. Wa innahu. Nun saddu 2 harakat. Gunnah, wajibal gunnah. Suara tolak ke hidung. Lama sikit. Walaupun sebut 2 harakat, dari segi harakat dia boleh sampai ke 3. Okey? Bukan 2 macam mat. Hu depan tu mat silah kan? Hu 2 cukup dah. Kalau wa inna tak cukup. Lama sikit. Wa innahu. Hu 2 harakat mat asli. Sorry, bukan mat asli. Ha bulat kan? So, mat silah. Mat silah qasirah. Okey, dia bukan jumpa dengan hamzah. So, bukan
tawilah tapi maksilah qasirah. Wa in suara ke hidung, 2 harakat. Innahu maksilah fil akhirati pada lam sukun tu. Jaga-jaga jangan tawallud. Apa dia tawallud? Melantun fil kena kemaskan sifat tawasud. Tawasud ni sifat pertengahan. Alif sikit tahan. Fil akhirati. Bukan fil yang itu tawallud. Okey? Alif sikit je. Fil huruf mat. Alif mat sebelumnya hamzah. So kat sini kita sebut dengan mat badal. Bila ada huruf mat di awal perkataan. Okey, ada huruf mat di awal perkataan. Alif, waw, ya. Sebelum dia ada huruf hamzah. So, alif, waw, ya. Sebelum alif, waw, ya ni ada hamzah. Contoh tadi kan. Hamzah duduk depan. Kemudian alif, waw, ya di belakang huruf mat ni. Okey, contoh ni mat. Okey, ni mat. Alif, waw, ya. Kat sini hamzah dekat sini. Boleh tengok dekat perkataan ni. Fil 2 harakat mad badal. Khirati laminas. Pastikan setiap huruf 2 khirati lamina. 1 harakat semua. Fil khi. Okey, kha baris bawah. Gerak ke arah hang ke bawah tetap masih tebal, cuma ketebalan dia tak setebal baris atas. Dia kurang sedikit ketebalannya. Dia huruf isti'la yang infitah. Bahagian tengah lidah tidak terangkat. Bahagian pangkal je. Akhirati laminas lamina. 1 harakat. Kemudian ada alif lam syamsi. Pada nun nipis dulu. Nassa. Jangan jadi nassa. Okey? Laminas salihin. Selepas huruf ya mat. Okey? Ada huruf mati. Kat sini mati yang mendatang pada nun tu. Kita wakaf kan. Jadilah mad arid disukun. So jaga sikit pada tebal nipis. Lamina, nun nipis dulu. Pada sad baru tebal. Lamina salihin. Okey ibu-ibu. So insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi seterusnya. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah.